Berjalan-jalan di dalam hutan. Sebenarnya tempat healing tu yang terbaik adalah beginilah, berjalan-jalan di dalam hutan. Itu bagi saya. Bagi orang lain tak tahulah, mungkin suka dengan apa, taman tema, tapi saya suka hutan. Okey. Bestnya. Rasa tak nak balik Manjung. Bestnya. Nak cuti lagi, nak tambah cuti boleh. Panas. Mask tak ada. Kat mask je ada, mask tak ada. So kita kena tutup muka tu. Nanti dah lah hitam, tambah hitam pula. Cantik. Cantik, bukan saya yang cantik. Yang cantik tu belakang tu. Wah, bestnya. Banyak jalan. Which one? Nak tanya siapa? Tanya siapa-siapa. Oh, yang sana tu nanti naik bukit. Atas tu ada durian. Okey, ini naik bukit. Tak terasa pula lah kepenatan dan kesakitannya ni. Otak tu sampai kot sini dah melonggik dah ni. Tapi panas lah pula, ya ampun. Nanti balik Manjung hitam lah pula. Wah, dia makin menaik. Dah jauh dah kita naik. Dah jauh. Takut juga weh. Takut. Yang malah nak cakap lah. Kak Mas masuk dalam lagi. Sebab Kak Mas ni suka meneroka. Bermain. Nah, itu Kak Mas suka. Okey. Sajalah kita tengok-tengok. Kita masuk dalam lagi. Tengok apa ada. Ni kebun-kebun orang ni. Tadi ingat nak naik sampai atas bukit, tapi tak ada bawa apa-apa kan sebab kita bare hand. So kita takutlah yang mengaum-mengaum tu. So daripada kita jadi makanan, jadi lauk, baik kita pusing balik. Jalan dekat bawah-bawah je. Oh, banyak pondok rupanya dalam ni. Sana ini pondok orang, sana ada jalan tapi jalan kecil. Dulu-dulu ni jalan kami pergi Nori Getah ni. Dah tak ada. Tapi kita tak ada pergi terlalu jauh lah. Sebab kita takut jadi lauk. Sini dulu hutan dan juga jalan naik ke bukit. Tempat permainan Kak Mas lah. Dulu kita kecil dulu. Dulu tak tahu arti takut main dalam hutan. Tapi sekarang ni musim durian. Dia tak ada semak. Ni jalan naik ke bukit yang dulu-dulu. Yang ni jalan yang tak ada buat cantik lah. Tapi tak adalah nak naik atas sangat. Oh tu, dek. Sampai depan tu turun bawah naik bukit lah tu. Tengok, dah start dah nampak bukit gunung ni. Ni dah nak sampai ke gunung tu. Tapi disebabkan kami bare hand dan tak ada lelaki besar-besar, jadi kami takut yang makan orang tu lah. Hantu kami tak takut, tapi kami takut yang makan orang tu lah. Yang berwarna kuning berbelang-belang tu. Okay. Ni hutan buluh. Ada rebung ni. Ni kelapa sawit. Kita tengok sungai. Tengoklah sungainya sedih betul lah. Air pun dah titik tak dibela. Awan dah mendung, mau hujan.
Yang kami belum lagi balik ke Manjung. Malas rasa nak balik. Rasa tak puas duduk kat kampung. Jom kita tengok di sana ada apa. Mendungnya. Mesti dekat belah Taiping hujan. Mesti hujan lebat dalam perjalanan. Macam hari tu nak balik kampung, punya lebat jalan pun tak nampak. Ini ada kebun orang. Dan juga pondok-pondok. Oh, masuk dalam lagi sampai dusun durian orang. Itulah, kita jalan-jalan saja. Oh, sana jauh lagi. Nampak ada dusun durian. Ni kami tak tahu dusun siapa. Banyaknya pokok durian dia tanam. Okey. Kami ke depan lagi. Selagi ada jalan, kami ke depan. Kami tak tahu. Ini di mana? Oh, cuy. Oh, ada rumah orang. Oh, bunyi. Apa tu, Dik? Aduh. Ni kebusan. Aduh, terkejut. Bunyi orang pasang apa dia pasang safety untuk kebun dia. Ingatkan binatang apa dah. Aduh, sana ada rumah orang. Ni dah rumah siapa tak tahu. Oh, jalan mati sampai setakat ini. Okey. Nampak tu, cantik tak ni? Wah, gunung-gunung. Penat. Penat. Wah. Cantik, The best healing. The best healing is the nature, okay? For me lah. For others, I don't know. Apa itu? Durian sudah pecah? Durian sudah pecah. Ini buah 5 purut tu. Lah, daun 5 purut. Macam ni buah dia kadang masak. Ini selalunya dekat rumah tu tengok hijau-hijau lagi. Oh, besarnya tu. Ini besar yang amat ni. Wah, besar kuning macam lemon je. Ini buah cempedak. Banyak betul lah kampung ini buah cempedak. Rumah kami pun ada buah cempedak. Okay, now we are heading to our home. Sekejap panas, sekejap redup. Macam inilah. Bila dia mau turun pun tak tahu. Kita nak balik, okay? Bumbung rumah kami sudah nampak. Our top roof. There, the tiny bridge, and then our hut. Our head. Okay. Tidak. Ini stream.
Dah tak dijaga dah semak dah. Okay, there our home. It's called rumah hijau. Inilah rumah hijau. My mom house. And then this is my house. Rumah hijau. Orang cakap apa ni orang cakap? Homestay. Homestay ke? Oh, orang selalu tanya, adakah ini homestay ataupun nak kata chalet bukan chalet, nak kata resort bukan resort. Tapi actually this is not a homestay. This is our home, our house, okay. Rumah untuk kami santai-santai bila balik kampung. Jom kita santai dulu. Nanti main badminton, main archery, macam-macam lah Kak Mas nak main. Main je kerja lah. Wah, tengok ni buah ni. Banyaknya. Ni buat sambal sedap ni. Tengok. Kita petik daun limau dulu. Kita bawa balik. Nanti kita nak masak-masak tom yum ke kan. So kita tak payah beli dah. Kalau dia jual dekat kedai ke ataupun mall mahal. So kita petik, kita tanam sendiri. Okay. Kita petik daun kari. Daun kari pula. So ini daun kari Kak Mas tanam sendiri. So nanti siapa-siapa nak Kak Mas boleh bagi. Kak Mas akan berbagi lah pada siapa-siapa. Daripada tak ada seorang nak makan kan. Baik kita bagi orang kan. Sebab Kak Mas sayang. Saya bagi kat orang. Okey, sekarang ni Kak Mas nak ambil daun kunyit pula. Banyak daun kunyit ni. So, kita nak berbagi-bagi lah. Sayang kan kalau tak dia mati ke. Ni tengok sini. Wah, ini dia punya apa tu bunga. Orang buat ulam katanya. Kak Mas tengoklah siapa nak kita bagi. Siapa nak daun kunyit boleh DM ke Kak Mas. Kak Mas bagi je, tak ada jual pun. Siapa nak, jangan segan-segan tu. PM ke, personal message ke, direct message ke, apa-apa bla 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 lah. Okay, ni Kak Mas ambil. Daun kunyit ni pun kalau kita beli mahal ni, RM1 lebih ke apa ke. Yang ini Kak Mas bagi free sahaja. Okay, jangan segan-segan. Approach me. Jangan segan-segan. Okay. Alamak guys. Hujan. Angin kuat. Nak ribut. Alamak. Macam nak balik ni. Macam mana ni. Tengok tu kuatnya angin. Ini ada yang balik esok pagi ni. Sudah gelap. Petik dah lobi pula belakang orang. Melayang topi aku ni. Angin kuat. Topi aku nak melayang lah. Kita petik dah ubi. Siapa nak ada ubi pun boleh bagi tahu kat Mas. Siapa nak ada ubi. Kalau bagi ya. Okay. Hujan lebat guys. So kita tunggu balik dulu.
berhenti nanti kita balik. Tak tahu lagi. Hati ni terbelit, tak nak balik. Ni rumah Kak Mas. Bahagian atas. Panas bahagian atas ni. Bilik 1. Ni bilik 2. Ni fairy tale Kak Mas ni. Itulah Kak Mas. Suka sangat dengan bunga-bunga. Dengan watak-watak fairy tale. Bahagian bawah. Tengok ni. Semua nak ala-ala fairy tale. Ini bilik 1 bahagian bawah. Ada orang tidur, so kita tak mau masuk lah. Tengok. Agak semak sedikit lah. So, beginilah apa adanya rumah Kak Mas ni. Sorry lah, agak semak. So, ini pintu. Tengok kat luar ni pun. Kat luar pun semak. Bahagian dapur pun kita ada view keluar sana. Okey. Dapur Kak Mas ni tak berkemas. Okey, sini. View dari tingkap dapur.